Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengikuti situasi banjir di tanah air walaupun berada di Johannesburg bagi menghadiri sidang kemuncak G20 serta lawatan kerja ke Addis Ababa dan Nairobi. Beliau menerima laporan 2 kali sehari dan mengarahkan semua agensi termasuk NADMA memberi tumpuan kepada langkah segera membantu mangsa. Banjir yang menenggelamkan banyak kawasan ketika ini menimbulkan kebimbangan baru kerana kerajaan sudah menyalurkan peruntukan besar untuk projek mitigasi. Walaupun beberapa projek sebelum ini tergendala akibat isu tanah dan urusan tender, sebahagian besar kini sedang berjalan dan ada kawasan seperti di Kelantan yang menunjukkan pengurangan impak selepas siap. Anwar menegaskan keutamaan kerajaan kini adalah memastikan tindakan cepat di lokasi terjejas dan memastikan semua bantuan bergerak tanpa tangguh. Sambil menekankan bahawa usaha mitigasi jangka panjang terus diperhalusi bagi mengurangkan risiko banjir pada masa depan. Tahukah anda berapa kali jantung kita berdenyut dalam sehari? Hampir 100,000 kali. Dan masa tidur, kadar denyutan jantung adalah rendah. Jantung kita berfungsi seperti enjin. Ia sampaikan darah beroksigen ke seluruh badan berterusan dan mengeluarkan karbon dioksida. Bila darah tak berapa lancar ke jantung, akan menyebabkan pelbagai masalah kesihatan seperti darah tinggi, penyakit berkaitan dengan jantung dan lagi. Tesli Dungeon membantu melancarkan pengaliran darah. Ia mengurangkan bebanan jantung. Tesli, teman kesihatan anda.